Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni saya berada di Dubai. Macam tak percaya kan ada kat Dubai kan? Ini adalah sudut pandangan lain di Dubai daripada kemewahan dan sebagainya. Kau boleh lihat video-video aku. Old City orang cakap peradaban lama di Dubai masih wujud. Ni nampak nelayan-nelayan tengok bot dia pun bot-bot style lama lagi. Ingat kan moden tu, moden betul lah semuanya. Tapi dia masih lagi style-style lama seperti yang bot yang kita orang naik ni pun sama. Ni nampak bot lama macam ni berada ni nampak yang bawah kat tengah. Lepas tu kita berlayar di sepanjang selat ni, tak tahu selat apa so kita menikmati keindahan di sekitar Dubai. Tapi cuaca dia sejuk. Kalau kena matahari panas macam itulah. Dia angin-angin sejuk. So beginilah sudut pandang lain negeri Dubai. Bangunan-bangunan yang ni memang orang jarang tunjuk lah. Biasa orang tunjuk yang megah-megah, Burj dan sebagainya kan. Tapi ini sudut pandang lain. Yang kita orang naik ni adalah Dubai Abra. Bangunan-bangunan tinggi. Burj, kalau tengok tu ada Burj. Jauh sana ada mungkin kawasan pemodenan ada di sebelah sana. Yang kawasan sini masih lagi terpelihara sebagai kawasan rare lah, macam old city punya style. Okay lah, nampak dia jadikan sebagai pusat belanjaan. Tapi cuma aku confused, sesiapa yang tahulah, mereka di Dubai ni sebenarnya dia punya race dia apa, dia punya bangsa dia. Aku banyak lihat India, Pakistan lah kat sini yang conquer conquer apa? Ekonomi kat sini. Ekonomi ni. Jadi kalau korang tahu siapa yang region, the original region of Dubai ni, orang apa boleh beritahu, orang Arab apa, beritahu. Sebab aku tengok yang conquer market macam sebagainya adalah kebanyakan Pakistan dan India. Dahsyat Okey, jadi itu saja sikit gambaran. Kita tengok ni jambatan apa ni? Jambatan apa Al-Makmum, Al-Maktum. Al-Maktum Bridge. Al-Maktum Bridge. Ini jambatan dia. Okeylah, jadi itu saja sedikit perkongsian santai di jambatan dia. Cuma ni sudut lain Dubai lah, negeri Dubai. Negara Dubai ke negeri Dubai, sudut lain kita tengok kemodenan, dahsyat-dahsyat, kereta, racing, sport car dan sebagainya. Ini adalah sudut pandang lain di Dubai, yang mungkin ramai orang tak tahu, betapun aku saja baru tahu. Tapi ini dia lah Dubai. Okey, saya di bawah jambatan Maktum. Jambatan Maktum. Sampai ujung mana, tak tahu dia sampai tanah ataupun dia akan U-turn balik. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini, sudut pandang lain di Dubai. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.